Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang amalan terbaik kelas pemulihan khas Sekolah Kebangsaan Jitra yang diberikan nama Kelas Permata Cilik. Sedikit pengenalan tentang diri saya. Nama saya Cikgu Nur Nazifah binti Muhammad Nur, merupakan lulusan Sarjana Muda Perguruan Pengajian Melayu PISMP 2010 keluaran Universiti Terbuka Malaysia. Saya telah berpengalaman selama 14 tahun dalam mengajar kelas pemulihan khas. Antara pencapaian yang telah saya perolehi ialah pada tahun 2014 mendapat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, pada tahun 2018 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, pada tahun 2022 merupakan Guru Pemulihan Khas Cemerlang sempena perayaan Hari Guru Peringkat Daerah Kubang Pasu. Pada tahun 2024 pula layak ke peringkat kedua Malaysia Teacher Prize, memenangi pingat perak dalam Karnival Pendidikan Madani, pingat emas dalam iCompax, pingat gangsa dalam Virtual Innovation Competition. Visi dan misi kelas pemulihan khas Sekolah Kebangsaan Jitra adalah untuk melahirkan murid yang berupaya menguasai kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Seterusnya membina persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan serta memberikan sokongan berterusan kepada murid yang memerlukan. Baiklah, berikut ialah prasarana yang selesa dan yang kondusif disediakan untuk murid-murid belajar di kelas pemulihan khas, iaitu terdapat pelbagai peralatan bantu mengajar yang dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, saya juga terlibat dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran di mana saya menghasilkan pelbagai bahan inovasi untuk membantu meningkatkan lagi tahap penguasaan murid. Antaranya pada tahun 2021 penghasilan Kewana, 2022 penghasilan inovasi roda bijak ayat, pada tahun 2022 kit bacaan BBAS. Seterusnya, pada tahun 2022 juga terhasilnya kit ejaan, itu dalam meningkatkan kemahiran membina perkataan KV. Seterusnya, pada tahun 2023 inovasi Super Lollipop. Seterusnya, inovasi PISA, dan untuk tahun ini inovasi iDiphthong. Di antara pertandingan inovasi yang telah saya sertai iaitu pada tahun 2021 Innovative Research Invention and Application Exhibition, iaitu telah mendapat tempat yang silver. Innovative Research Invention and Application Exhibition Kewana silver. Pada tahun 2022 pula Invention, Innovation and Design Exposition Comsit Pro itu mendapat gold. Virtual Innovation Competition roda bijak ayat silver, dan pada tahun 2023 Innovative Research Invention and Application Super Asia mendapat tempat silver. 2024 Karnival Pendidikan Madani iaitu Project Based Learning itu silver. iCompax itu mendapat emas. Pada tahun 2025 saya menyertai Virtual Innovation Competition 2025 bagi inovasi iDiphthong. Antara yang saya lakukan juga ialah kajian tindakan untuk peningkatan berterusan dalam mengkaji masalah murid. Saya telah menjadi penulis jurnal kajian tindakan PPD Kubang Pasu dan juga Setiausaha Kajian Tindakan Sekolah bagi tahun 2022, 2023, 2024 dan juga 2025. Pada tahun 2023, saya telah memenangi pingat emas Kolokium Kajian Tindakan peringkat PPD Kubang Pasu yang telah diterbitkan dalam buku kompilasi Kajian Tindakan PPD Kubang Pasu pada tahun 2023. Saya turut terlibat dalam penulisan ilmiah dan juga perkongsian amalan terbaik di mana telah menghasilkan dan juga ketua editor bagi buku kompilasi Inovasi Guru dan Murid pada tahun 2021 dan 2022 dan merupakan salah satu penulis kompilasi Ilham Rasa 3 terbitan PPD Kubang Pasu. Saya juga turut menyertai pertandingan 3 Minute PDP Pitching anjuran PPD Kubang Pasu di mana pada tahun 2022 telah mendapat tempat keempat kategori sekolah rendah
pada tahun 2023 telah mendapat tempat ketiga kategori pemulihan khas dan turut menyertai dalam kategori berkumpulan sekolah rendah dan mendapat tempat yang keempat. Saya juga terlibat dengan rakaman Nusa Bestari yang disediakan oleh PPD Kubang Pasu. Seterusnya, saya turut terlibat dengan lawatan penanda aras dari pelbagai pihak, antaranya ialah perkongsian amalan baik melalui lawatan penanda aras ke Sekolah Kebangsaan Jitra, iaitu lawatan penanda aras Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan Lipis, lawatan penanda aras Sekolah Kebangsaan Paya Kemunting, program Impak TS25 IPG Kampus Darul Aman, lawatan penanda aras PPD Timur Laut Pulau Pinang, lawatan penanda aras Pegawai Meja Standard Komputasi Pemimpin Sekolah Malaysia Kompas 2.0, perkongsian amalan terbaik TS25 bersama SK Matang Paku Kubang Pasu Kohort 6 dan juga lawatan penambahan ilmu melalui CBL bersama 5 Master Trainers dan juga 17 orang rakan elit IPG Kampus Darul Aman. Antara program yang telah saya jalankan di kelas pemulihan khas ialah program Jaya Waris bagi membincangkan isu dan kesepakatan dalam membantu meningkatkan tahap penguasaan murid, tuition bijak baca dalam membantu meningkatkan tahap penguasaan murid, kemudian camp bantu baca iaitu membantu meningkatkan tahap penguasaan murid bagi murid yang lemah. Seterusnya, karnival anak yang baik lagi cerdik peringkat negeri dalam menyediakan ruang dan peluang untuk murid terlibat dalam aktiviti yang menarik. Secebis harapan saya sebagai guru pemulihan khas ialah semoga kelas Permata Cilik Sekolah Kebangsaan Jitra terus cemerlang dalam membantu anak bangsa menguasai kemahiran 3M. Sekian, terima kasih.